Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Pertama sekali marilah kita sama-sama melafazkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini. Diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 35. Kita ambil baris yang kelima daripada atas. Qala Syekhul Muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Dan sayogia bagi mereka yang dipuji bahawa mengamat-amati ia pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang adalah seorang itu baik tapi kesudahannya jahat, dan pada kebinasaan segala amalan kebajikan, dan bahawa ingat ia akan kejahatan dirinya, dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu serta benci ia akan dia di dalam hatinya. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usut turaba fi wujuhil madahin, artinya genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Baik, jadi dia sebut di kata yang sayogianya dan sepatutnya bagi orang yang dipuji. Ni orang yang kena puji. Orang puji kita, ni bagi orang yang kena puji, bukan orang yang memuji, tapi orang yang kena puji. Bahawa mengamat-amati, yakni meneliti hati dia, melihat kepada diri dia sendiri. Bila orang puji dia, dia kena tengok apa kesudahan. Dia melihat pada kesudahan yang ditakuti. Maknanya akhir kehidupan manusia ni, dia bukan bergantung pada awal kehidupan dia. Dia tak semestinya baik pada permulaannya, maka dia akan baik pada akhirnya. Yang ada orang yang baik pada awalnya, tetapi akhirnya jadi karut, jadi rosak, jadi punah. Ada juga orang yang rosak pada awalnya, kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, menyebabkan dia akan jadi baik pada akhirnya. Ini yang disebut sebagai kehidupan manusia ni. Dia bukan kira pada permulaan, tapi kira pada perakhiran. Dia bukan cerita maknanya dia perjalanan hidup manusia ni dia seperti mana maraton. Dia tak kira pada mula. Walaupun kita tengok pertandingan maraton, yang awal tu tuan-tuan dekat dengan ribuan orang masuk. Tapi yang akhir sekali 200 orang je, 300 orang je.
Yang lain tu kan 3 kilometer lari balik rumah kan. Berhenti tengah jalan sebagainya kan. Tak habis, lari tu tak habis. Jadi dia bukan kira pada awal, walaupun awal tu ramai, tapi yang nak ialah pada akhir, adakah seseorang tu dapat menamatkan larian dia. Ini yang disebut sebagai apa tuan-tuan? Maknanya ialah melihat kepada apa yang ditakuti, iaitu kesudahannya. Jadi akhir hidup dia macam mana. Jadi sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi bila orang puji kita, kita kena cek balik kan. Kita kena amati, kena cek, ataupun kita sebut pada diri kita bahawa baik aku pada hari ini belum tentu baik aku pada akhir. Jadi sebab tu dia kena hati-hati, jangan terlalu tenggelam dengan apa yang orang puji kita. Pernah seorang tabi'i yang bernama Sufyan As-Sauri. Benda ni pernah disebut di dalam kitab Jam'ul Fawaid kan. Disebut, dia kata ada seorang ulama ni, dia pergi ziarah sahabat dia yang berada di Mekah. Dia pergi ziarah waktu malam, selepas daripada isyak, kedua-duanya masuk pada bilik masing-masing lah. Ulama ni masuk bilik dia, yang ni masuk bilik dia. Masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal malam sehinggalah sampai akhir malam. Tuan rumah ni tuan-tuan, dia bila dia waktu malam, kedua-dua ulama ni dia tak tidur, dia buat ibadah kan. Bila dia buat ibadah, tetamu dia, sahabat yang dia datang daripada jauh tersebut, yang bermalam di rumah dia, pada malam tersebut dia dengar sahabat dia ni beribadah pada Allah sambil menangis. Menangis teresak-esak seperti mana budak kecil kan. Budak kecil menangis, meratapi, dia rasa kasihan, rasa hiba pada waktu tersebut. Tapi dia tak pergi tanya kan. Dia rasa bahawa sahabat dia ni mungkin menangis disebabkan dosa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia menangis. Sampailah keesokan harinya, lepas daripada subuh kan, kemudian dia pun pergi jumpa dengan sahabat dia. Dia sebut, dia kata, semalam aku dengar kamu menangis. Aku pun terasa hiba bila dengar tangisan kamu. Mana tangisan kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Waktu tu dia sebut, dia kata, dia pesan kepada sahabat dia, dia kata, kalaulah kamu melakukan dosa kepada Allah, kamu perlu bertaubat pada Allah, dan kalau kamu bertaubat dengan bersungguh-sungguh, mana Allah Ta'ala akan menerima taubat kamu. Jadi dia duk sangka bahawa sahabat dia menangis tadi kerana dosa. Sahabat dia pun jawab, dia kata, wahai sahabat aku bukan menangis disebabkan dosa kan. Kalau dosa, aku tahu bahawa Allah Ta'ala akan ampunkan dosa bagi orang yang betul-betul bertaubat pada dia. Tapi aku menangis malam bukan kerana dosa, bukan disebabkan dosa, tapi disebabkan aku bimbang bahawanya Allah Ta'ala mematikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab tak ada orang boleh tahu tuan-tuan bagaimana perakhiran hidup kita kan. Maknanya kita meninggal dunia kat mana pun kita tak tahu. Bila kita meninggal dunia, kita tidak tahu keadaan macam mana kita meninggal dunia. Waktu kerja ke, waktu dalam tidur ke, waktu bawa kereta ke, sakit di hospital ke, kita tak tahu tuan-tuan. Dalam keadaan macam mana kita meninggal dunia pun kita tak tahu. Dan mana apatah lagi dalam keadaan kita beriman ataupun tidak kepada Allah, lagi kita tak tahu. Itu yang ditakuti kan oleh golongan salafus soleh berkenaan dengan mana su'ul khatimah. Lalu ada seorang ulama kan, dia bawa cerita pula. Ni cerita ni lagi menggerungkan kita tuan-tuan. Gerung dengan cerita ni gerung. Dia sebut, dia kata ada seorang ulama ni kan, dia masuk dalam Mekah, Masjidil Haram, dia tawaf. Tawaf ni 7 kali lah. Bila dia tawaf, dia perasan ada seorang laki-laki yang duduk berdoa di hadapan Kaabah, dia ulang doa yang sama. Dia minta, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman. Ya Allah, jangan engkau matikan aku kecuali dalam keadaan beriman kepadamu, ya Allah. Dia ulang doa sama tuan-tuan.
Ulama tadi duk tawaf sekali, dia duk ulang doa sama. Sehinggalah akhir dia tawaf 7 kali tuan-tuan, duk ulang doa yang sama tak berhenti. Ulang doa sama, doa sama, doa sama, dia duk ulang. Sehinggalah ulama ni dia pun pergi dekat dengan dia pergi dekat dengan lelaki ni. Dia pun tanya, dia kata, kenapa kamu ni, aku dengar daripada tadi lagi, daripada awal-awal aku tawaf, kamu ni bila berdoa pada Allah dengan doa yang sama, tak ada doa lain ke? Doa dipermudahkan urusan ke, doa untuk anak yang soleh ke, doa untuk kamu murah rezeki ke, kan, sihat tubuh badan ke? Dia tak minta tuan-tuan, minta, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman. Ya Allah, jangan engkau matikan aku melainkan dalam keadaan beriman kepada kamu. Minta su'ul khatimah, maknanya waktu tersebut dia minta husnul khatimah saja. Dia pun jawab, dia kata, wahai Tuan, kalau Tuan tahu apa yang berlaku dalam keluarga saya, Tuan takkan tanya soalan tu. Ulama ni kata, cuba kamu cerita pada aku. Dia pun sebut, dia kata, saya ni ada seorang saudara, kan, dia kata saudara, waris dia, yang mana waris saya ni dia menjadi bila di satu masjid selama dekat dengan 30-40 tahun. Lama tuan-tuan. Daripada muda sampai ke tua jadi bilal. Bila jadi bilal ni tuan-tuan, biasanya dia akan solat jemaah, kan. Jarang kita dengar bilal lepas qamat balik, kan. Jarang tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan memang jam sangat tu. Tanya mana Bilal? Dah balik dah. Dia dah azan tadi, dia qamat atau dia balik. Jadi dia ni jadi Bilal selama 30-40 tahun. Tapi bila akhir hidup dia sakit. Lepas dia sakit, maknanya lepas dia sakit, kemudian bila akhir hidup dia, kemudian mana saudara-saudara datang dekat dengan dia untuk mendengar dia punya wasiat ataupun pesanan terakhir daripada dia. Bila pakak dengar tuan-tuan pada waktu tersebut, dia pun sebut, dia kata, cuba ambilkan Quran pada aku. Orang pun bagi Quran kepada dia. Bila dia pegang Quran, dia pun sebut, dia kata, dengarlah wahai saudaraku pada hari ini, aku nak isytiharkan kepada kamu bahawa hari ini aku telah keluar daripada Islam, aku telah memeluk agama Nasrani. Wal-iyazubillah. Bila 30 tahun, 40 tahun tuan-tuan, kan, akhir sekali mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan dia rasa bila berlakunya peristiwa ni, aku rasa takut, rasa gerung, sehingga aku tak nak minta doa yang lain kecuali minta husnul khatimah saja. Sebab nak dibandingkan dengan saudara dia, waris dia yang menjadi Bilal selama 40 tahun, orang tu lagi hebat, kan? Kelebihan yang besar, manfaat yang banyak. Walaupun dalam keadaan manfaat yang banyak, sekalipun akhir sekali mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi menyebabkan dia takut pada waktu itu. Jadi itu tuan-tuan. Jadi disebut dalam ni, dikata bila orang puji kita, kan, kita lihat, kan, mana mengamati diri kita sendiri, tengok tilik diri kita sendiri, kan. Jangan tenggelam dengan pujian tersebut. Takutlah kepada bagaimana perakhiran hidup kita. Adakah perakhiran yang baik ataupun perakhiran yang tidak baik. Itu tuan-tuan. Dan pada kebinasaan segala amalan. Dan juga tengok juga pada kebinasaan segala amalan kebajikan. Kan, disebabkan bila kita melihat kepada kebaikan orang puji kita baik, kan, lalu ada sifat ujub, ada sifat sombong, ada sifat rasa lebih, ada rasa sifat bahawa yang buat ibadah tu kita, bukan Allah Ta'ala yang bagi kelebihan ataupun kekuatan pada kita untuk melaksanakan ibadah pada waktu tersebut. Ini benda yang boleh menyebabkan amalan kita tu jadi binasa tuan-tuan. Mana dia punya amalan kita ni sikit, kan, jadi rosak pula, kan. Jadi tak boleh makan, hasil tu tak ada di hari akhirat nanti, kan. Dan bahawa ingat ia akan kejahatan dirinya. Dan ingat juga bahawa kita ni jahat. Kita ni jadi baik bukan disebabkan orang pandang baik kita, bukan disebabkan kita ni baik. Orang pandang baik kita disebabkan orang tidak melihat sisi buruk kita, kan. Aib kita Allah Ta'ala tutup.
Bila Allah Ta'ala tutup keaiban kita, tuan-tuan, maka tak boleh buka keaiban ni. Haram buka keaiban. Tak boleh buka keaiban diri sendiri. Di hadapan manusia tak boleh. Kan, bila Allah Ta'ala dah tutup keaiban tersebut, jangan kita buka. Dan kita, contohnya dulu kita minum arak ke, kan, kita berzina ke apa, kan, tak boleh sebut pada orang. Bila Allah Ta'ala dah tutup, jangan kita mana membuka keaiban tersebut. Amat celakalah bagi orang yang dia buat maksiat. Bila Allah Ta'ala tutup keaiban dia, kan, dia buka keaiban tersebut lalu bangga dengan kejahatan yang telah dia lakukan. Orang ni orang yang cukup celaka hidup dia. Kan? Ini tuan-tuan, seolah-olah dia ni mencabar Allah. Kan? Tidak ada rasa untuk maknanya untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Kan? Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu. Dia kena menzahirkan, tunjukkan rasa benci pada puji tersebut. Bukan benci pada orang yang puji, tapi benci sekiranya dengan sebab pujian tadi menyebabkan dia ni maknanya jadi rosak ataupun jadi punah kehidupan dia. Serta benci ia akan dia di dalam hatinya. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usut turaba fi wujuhil maddahin. Artinya Nabi kata, genggamlah oleh kamu akan tanah. Ambillah tanah, genggamlah tanah, kemudian lemparlah oleh kamu akan mereka yang memuji kamu. Jadi patutnya orang puji kita ni kita ucap terima kasih, kan? Tapi Nabi nak buat perumpamaan. Ambil tanah, kemudian genggam, kemudian lempar kepada orang yang memuji kita. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya ni kita ni tidak tenggelam dengan pujian tersebut, kan? Ini yang disebut sebagai apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi jangan buatlah, kan? Jangan buat, tuan-tuan. Jadi balas pula, kan? Bukan setakat kita nak beramal dengan hadis ni, kena pandai juga, kan? Bila orang puji kita, pergi dekat tanah, ambil batu, lempar kepada dia. Jangan. Ini sebagai perumpamaan. Seolah-olah apabila orang puji kita, kan, ambillah batu lalu lemparkan kepada dia, kan, lemparlah makna tanah pada dia, sebagai tidak bersetuju dengan apa yang dia puji tadi. Setuju bukan tak setuju dengan apa yang dia sebut, tapi bimbang kita jadi rosak disebabkan pujian tu, kan? Sebab manusia ni dia mudah, kan, setiap orang ni dia ada, dia kata istilah makepong, kan, makepong, makin orang pong makin naik gitu, kan? Itu. Ini yang disebut sebagai mana belajar tasawuf macam inilah, kan, mana melihat supaya kita tidak rosak dari sudut hati kita. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tatkala dipuji akan dia, bila mana orang puji dia, dia sebut, dia kata, Allahumma ighfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulu waj'alni khairan mimma yazunnu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku atas perkara yang mereka tidak mengetahui, kan? Yang mereka puji tersebut sebenarnya mereka tak tahu hakikat diri aku sebenarnya macam mana, kan? Ampunkanlah dosaku ya Allah, aku tidak seperti mana yang mereka sangka, kan? Wala tu'akhizni bima yaqulu, dan jangan kamu mengambil sebagai seksaan terhadap apa yang mereka kata, yang mereka dok puji, yang mereka dok pong apa semua sekali itu. Jangan kamu seksa aku ya Allah, kan? Kemudian waj'alni, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Kalau mereka sangka aku ni baik, kan, mana perbaikilah lagi, kan, akhlak dan amalan aku ya Allah. Ini minta kepada mana Senali, dia minta pada Allah dalam satu doa yang cukup cantik, tuan-tuan, doa yang cukup bagus. Bila orang puji kita, kita baca doa ni lah, insya-Allah. Tu pun kalau teringatlah, kan. Bila orang puji kita, tak ingat dah, kan. Ingat nak cium tangan dia tu je lah, kan. Terima kasih, kan. Jaga, tuan-tuan, bila orang puji baca doa, kan. Dia ada lagi satu doa yang jarang juga orang baca. Saya rasa zaman sekarang orang takkan baca doa ni. Ada seorang guru ni sebut, dia kata, kalau saya bagi ijazah pun takkan orang terima doa ni, kan. Nabi pernah berdoa, maknanya Nabi sebut, Nabi kata, Allahumma ahyaini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin,
bangkitkanlah aku bersama-sama dengan orang miskin. Agak kita nak doa tuan-tuan. Tahu kan? Kita mesti doa, ya Allah murahkanlah rezeki. Murahkan rezeki tu apa? Kaya lah kan? Itu maksud dia. Ini doa-doa tuan-tuan kan? Ini yang disebut sebagai doa yang boleh mengubati hati kita supaya kita ni tidak tenggelam dengan pujian-pujian tersebut. Baik. Habis berkenaan dengan fasal memuji. Kita masuk pada fasal yang ketiga, bab yang ketiga pada menyatakan marah, yakni ghadab. Ketahui olehmu, dia sebut, bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaannya. Sifat marah ialah satu sifat kecelaan, sifat mazmumah kan, yang ada pada diri setiap manusia, yang boleh membawa kepada banyak kebinasaan. Kerosakan itu akan jadi banyak kalau ada sifat marah kan. Mana setiap orang ni dia ada sifat marah. Jadi tunggu lagi macam mana dia mengawal sifat marah dia kan. Kita sendiri kita tahu bagaimana keadaan kita, marah kita kan. Ini tuan-tuan. Jadi kerana dia kata mensebabkan ia sifat marah tersebut pada engkau yang zahir akan memukul. Dia kata bila ada sifat marah ni, marah yang melampau, yang pongoh sebagainya, dia akan zahirnya akan jadi kamu ni memukul. Jadi akan jadi pukul orang. Jadi pukul orang dan juga memaki, bukan memakan, memaki. Bila kita marah pada orang, maka kita akan memaki kan. Marah, memaki pada seseorang, mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada seseorang, dan juga boleh membawa kepada dan membunuh. Akhir sekali bila marah sangat, boleh membawa kepada seseorang tu dia boleh bunuh seseorang yang lain. Kerana apa? Kerana marah kan. Kerana dendam, kerana tak berpuas hati. Ini yang disebut dengan sifat marah ni. Marah yang tidak boleh dikawal. Dan juga di dalam hati akan dendam. Bila ada sifat marah, maka ada jugalah sifat dendam. Dan juga dikata dan dengki. Maknanya dan dengki. Bila ada sifat marah, akan ada sifat dengki. Ini semua sifat-sifat yang buruk kan, yang boleh merosakkan manusia. Tadi dia sebut, dia kata boleh pukul orang, boleh memaki, membunuh, kemudian ada dendam dan ada dengki. Sifat ni tuan-tuan kalau ada pada diri kita, kehidupan kita ni takkan jadi senang kan. Kalau kita pukul orang, kita rasa selesa tak hidup kita? Tak kan. Bila kita pukul orang, satu masa nanti orang akan cari peluang untuk pukul kita pula. Sama juga kalau kita bunuh orang, adakah kehidupan kita ni akan jadi selesa, tenang? Boleh tidur kat rumah tak? Tak boleh kan. Dia mesti akan pergi tempat lain, lari dan sebagainya, takut kena tangkap sebagainya. Begitu juga orang yang ada sifat dendam kan. Dendam pada seseorang menyebabkan dia tak berpuas hati, tidur malam tak boleh. Duk fikirkan orang tu kan sihat ke tidak. Kalau dia ni sakit, dia akan suka, dia akan seronok. Kemudian pada masa yang sama dengki kan. Bila ada marah, maka dia akan dengki. Orang tu beli kereta, dia yang sakit hati. Orang tu yang dapat nikmat, dia yang sakit hati. Ini makna kehidupan tu dia tidak akan jadi tenteram. Bila kehidupan tak tenteram tuan-tuan, ada apa pun pada diri kita, kita tak rasa benda tu sebagai benda yang bernilai. Bila ada sifat mazmumah, kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Syukur ni dia kunci untuk kebahagiaan kan. Kadang-kadang kita melihat apa yang ada pada orang kan, sebab tu kita tak bersyukur. Kalau kita melihat apa yang ada pada kita, kita akan bersyukur pada Allah kan. Jangan tengok benda yang kita tidak ada, kena tengok apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Setiap orang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kekayaan pada dia kan. Bila Allah Ta'ala bagi cukup anggota mata ni dan sebagainya, anggota badan ni, itu benda yang paling bernilai. Nak ke tidak kalau orang tawarkan, aku bagi 5 juta pada kamu, tapi nak ambil mata kamu, nak tukar tak tuan-tuan? Tak tukar kan? Bagi 5 juta pun tak nak mata. Baik tak ada 5 juta boleh melihat, daripada ada 5 juta tapi tak boleh melihat kan? Ada seorang dulu raja di India. Dia ni kena penyakit tak boleh kecing tuan-tuan
Tak boleh kencing. Minum air tak boleh kencing. Jam juga kepala kita kan. Kalau minum banyak tak boleh kencing. Akhir sekali dia pun cari tabib kan, cari doktor dan sebagainya untuk mengubati penyakit dia. Tak ada orang yang boleh mengubati penyakit dia. Cari tu cari ni sehinggalah dia jumpa dengan seorang ulama pada waktu tu. Dia panggil ulama datang istana, kemudian ulama kata, boleh, aku boleh mengubati penyakit kamu, tapi dengan syarat kamu memberikan separuh daripada kerajaan kamu kepada aku. Dia berkata setuju, okey, tak ada masalah kan. Kemudian bagi separuh kerajaan dia pada ulama tadi, maka ulama tu pun berubat, mengubati penyakit dia sehingga dia boleh kencing, tuan-tuan. Duk lama pula penyakit tersebut datang semula kan, tak boleh kencing balik. Kemudian dipanggil balik ulama tersebut buat syarat pula. Aku boleh mengubati penyakit kamu kan, aku boleh buat kamu kencing semula, tapi aku nak semua kerajaan yang separuh lagi tu. Tak, dia dah dapat separuh dah, nak dapat separuh lagi. Kemudian raja ni kata, kamu ambillah separuh tersebut, aku tak nak dah kan. Dia kata lebih baik aku jadi mana aku tidak ada negara tapi aku boleh kencing, daripada aku ada negara yang besar kencing tak boleh. Itu tuan-tuan. Jadi nikmat yang ada pada kita ni kita tak terasa bahawa nikmat tu sebagai nikmat yang bernilai. Jadi ketenangan ni dia bukan terletak pada apa yang kita miliki. Kuncinya ialah sejauh mana kita bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu tuan-tuan. Dia kata dan akan dendam dan dengki, dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Jadi orang yang mana orang yang marah pada seseorang ni, dia akan sukacita, dia akan seronok. Kalaulah orang yang dia marah tersebut kena bala, orang tu accident, dia seronok, senyum dia kan, buat pulut kuning contohnya kan. Sebab apa? Sebab dia maknanya dengan sebab orang tu kena bala kan. Tapi kalau kita suka disebabkan musuh Islam tu kena bala, kita tak ada masalah. Contoh orang tu orang yang musuh Islam kan, bila musuh Islam ni kan menyebabkan bila dia kena bala tuan-tuan, kena bunuh sebagainya, jadi seronok. Macam dulu ada 2010, bila saya pergi Fatani, seminggu saya pergi. Minggu pertama saya pergi, ada cerita berkenaan dengan seorang polis di Thai dibom kan. Polis tersebut tuan-tuan, orang tembak dia 2-3 kali tak mati kan. Dia pakai tangkai, penuh tangkai, kat tekuk dia penuh tangkai. Akhir sekali orang buat macam mana, orang bom. Bomnya peliknya dari sudut zahirnya tuan-tuan kan, dia punya badan dia bahagian luar ni tak rosak, tapi rosak dari sudut dalaman, menyebabkan dia mati kan. Orang ni orang yang paling dahsyat, yang ambil imam pada waktu malam, keesokannya harinya hantar mayat. Orang yang macam ni jahat ni kan. Disebut waktu itulah, nama dia lupa dah kan. Orang duk, memang orang duk cari dia. Orang buat beberapa percubaan untuk bunuh dia, tak berjaya. Dah sekali bom. Bila bom tuan-tuan kan, dia meninggal dunia, orang kampung 9 lembu tuan-tuan buat makan. Memang betul. Kebetulan pada waktu tu ialah musim maulud kan. Jadi sampai tahap kan, dia punya askar sebagainya pergi serang orang yang 9 lembu tersebut kan. Dia kata sebab apa? Dia kata dah, kami buat dengan sebab maulud kan. Tapi 9 lembu tersebut dengan sebab matinya seorang polis tadi yang jahat kan, kerana membunuh ramai para alim ulama kan. Ustaz-ustaz, imam-imam, dia yang kena seksa lah. Bila di Thailand kena bom, bila lepas kena bom, dia akan ambil maknanya penduduk kampung ni sebagai kambing hitam, dia akan tangkap kan. Kalau tak kena molek, maka esok dia akan hantar mayat. Ini yang berlaku, ada kesan-kesan dan sebagainya. Ini yang berlaku keadaan di sana, saudara kita di sana. Itu tuan-tuan. Tapi sekarang ni kita mendoakan akan ada sinar kebaikanlah kepada mereka. Baik. Dan dikata dan dua dimarahinya
dan duka cita, kan, dan duka cita dengan mendapat ia akan mendapat nikmat, dan mencita-cita atas membuka rahsia, dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Jadi kalau orang tu kena nikmat, kena bala, dia suka, kan. Dan kalaulah orang tu kena boleh nikmat daripada Allah, dia akan berduka cita. Ini disebut sebab orang yang ada sifat marah. Dan juga disebut, dia kata mencita-cita. Orang yang marah pada seseorang ni, kan, dia akan hantar orang, dia akan cari peluang untuk membuka keaiban orang yang dia marah tersebut. Contoh dia marah pada seseorang, kemudian dia cari peluang untuk buka keaiban dia, kan, cari sebab, cari rahsia dia, sehingga dia ni dibuka keaiban dan dimalukan di tengah masyarakat. Ini disebabkan, ni disebut, dikata yang tersebut itu, yang sifat-sifat yang sebut tadi, dendam sebagainya, sebab bagi binasa seseorang. Daripada kita ni rasa marah pada seseorang menyebabkan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang dia sebut tadi semua maksiat, kan. Dendam tu maksiat, dengki maksiat, kan, memukul, memaki, membunuh, semua tu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikata ni sifat-sifat marah ni dia boleh membawa kepada kerosakan. Dan bermula memecahkan, kan, bersangatan marah itu setengah daripada ia amat penting ia pada agama, kan. Jadi memecahkan ataupun disebut menghilangkan rasa marah tersebut, kan, itu setengah daripada ia amat penting ia pada agama, kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisar'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, kan. Nabi sebut, Nabi kata tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa laki-laki. Nabi sebut bukanlah orang yang kuat tu, kan, laisa syadidu bisar'ah, bukanlah orang yang kuat tu dengan mana ialah orang yang boleh mengalahkan ramai laki-laki. Bila dia berlawan, mari 5 orang pun tumbang, 10 orang pun tumbang. Bukan dia tumbang, orang tu tumbang, 10 orang tadi. Mana kuatnya dia. Bukan sebab kuat ni bukan dikira pada keadaan tersebut. Innamasyadidu, hanya sebenarnya orang yang kuat ini Nabi sebut ialah orang yang memiliki diri dia ketika marah. Ketika ada perasaan marah, dia dapat mengawal diri dia pada waktu tersebut. Ini yang kita sebut sebagai orang yang mana orang yang kuat sebenarnya, kan. Orang marah pada dia, dia buat relax, kan. Orang cela pada dia, dia tak marah, kan. Orang kata macam-macam kepada dia, tak marah. Bahkan dia memberikan kemaafan kepada orang tersebut. Ini akhlak yang cukup luar biasa. Kadang-kadang orang marah pada seseorang ataupun orang boleh mengalahkan seseorang ni, kadang-kadang disebabkan dia ada harta, dia ada kelebihan, kan. Dia boleh kalahkan orang tu disebabkan dia ni kuat sebagainya, kan. Kita ambil contoh yang paling mudah tuan-tuan, ialah orang ni dia boleh mengalahkan seseorang. Datanglah siapa-siapa pun dia boleh mengalahkan seseorang tersebut, tapi dia memilih untuk memberikan kemaafan. Kita ambil Rasulullah ni, dia ni Allah Ta'ala bagi kunci dunia kepada dia. Nabi tak, kan. Nabi boleh mengalahkan orang yang dendam kepada Rasulullah, Nabi boleh kalahkan dia, kan. Tetapi Nabi tidak membalas setiap daripada dendam orang pukul dia ataupun orang caci pada Rasulullah, orang cela Nabi. Waktu tersebut Nabi tidak membalas. Walaupun Nabi mampu buat pada waktu tersebut, tapi Nabi tidak melakukan perkara tu. Bukan kerana Nabi takut, kan. Jangan sebut Nabi ni tak balas orang cela disebabkan Nabi takut, tak. Nabi ni disebut sebagai asja'un nas, orang yang paling berani sekali. Di belakang Rasulullah ni dia ada satu cop, kan, cop khatibun nubuwah. Di cop khatibun nubuwah tersebut tertulisnya Allahu wahdah, la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansurun, kan. Maknanya kamu berhadaplah kepada siapa yang kamu berhadap, wahai Muhammad, fa innaka mansurun, maka sesungguhnya kamu akan dibantu oleh Allah.
Orang yang paling berani sekali. Tetapi bila orang cela Rasulullah, kan, Nabi membalas dengan kebaikan. Kan, Nabi tidak membalas dengan kecelaan. Kan, ini disebut sebagai orang yang menguasai diri dia ketika marah. Kan, walaupun dia mampu buat pada waktu tersebut, tapi dia tidak mengambil tindakan kepada orang mencela dia. Kan, dia rasa marah tapi dia dapat mengawal rasa marah dia pada waktu tersebut. Kan, artinya kuasa, kan, daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Dan bersembah seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, suruh olehmu ya Rasulullah akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Ya Rasulullah bagi pesanan kepada aku, pesanan yang sedikit. Laki-laki ni sebut. Dia minta pesanan daripada Rasulullah, tapi pesanan tersebut adalah pesanan yang tidak banyak, yang mana pesanan yang sedikit saja. Kan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi jawab, Nabi kata la taghdab. Jangan kamu marah. Kan? Kemudian maka mengulangi laki-laki itu akan perintahnya. Bila Nabi sebut la taghdab, laki-laki tadi minta lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah tak cukup, sikit sangat. Dia minta ya Rasulullah bagi pesanan tapi jangan banyak, sikit saja pesanan tu. Bila Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah. Dia kata lagi ya Rasulullah, kan, pesanan lagi. Nabi pun sebut la taghdab. Dia pun tanya lagi ya Rasulullah, Nabi pun sebut la taghdab. 3 kali Nabi ulang. Kan? Jadi walaupun pesanan ni ringkas, la taghdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Tapi ulama disyarahkan hadis ni panjang tuan-tuan. Seperti mana yang kita bincang tadi. Kan, marah ni asal daripada mana? Kan, apa kesan marah ni? Apa yang manfaat kepada kita yang kita akan dapat sekiranya ada sifat marah? Kan? Ini maknanya perkara-perkara tersebut boleh memberikan maknanya kesan kepada kita. Sebab tu Nabi berpesan kepada sahabat ni la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini tuan-tuan. Jadi lawan kepada sifat marah ni sabarlah. Jadi sabar tu payah juga sabar ni, kan. So sabar ni payah, susah. Kan. Ada seorang tu imam tu, seorang ustaz tu, orang mana dia mengajar bab sabar. Sabar ni sebut dia kata menahan marah, sabar. Kan. Bila dia mengajar sabar ni tuan-tuan, siapa dia punya kuat tak kuat, siapa nampak orang tekak ni. Mengajar tu hebat. Kan, bab sabar, cerita kelebihan sabar, kan. Lepas daripada solat Isyak, kan, kemudian dia pun turun pergi tengok selipar dia hilang tuan-tuan, curi selipar dia. Curi selipar dia. Dia kata menatang mana curi selipar aku ni, kan. Jadi jemaah yang duduk depan tadi, dia pun tanya, Ustaz sabar, Ustaz tadi Ustaz duduk mengajar bab sabar. Dia pun tekin balik, dia kata itulah aku sebut kata sabar ni payah. Sabar tu payah tuan-tuan. Jadi saya pun sebut ni boleh lah. Tapi kita tuan-tuan, kan, payah juga bila orang, kan, sebab orang kita ni nak menyabarkan kita ni tak ramai. Yang meningkatkan kemarahan kita tu ramai, kan. Contohnya orang hong kita, kan. Orang hong kita bawa kereta, kita tak salah, orang tu salah. Ada kawan kita duduk tepi, kan, orang hong kita, orang sebelah tu pun tengok, kan, sini jeling, kan, dia pun mana press, kan, dia punya tekan minyak banyak. Kemudian sahabat kita kata, kamu ni tak apa kan? Boleh tengok orang buat macam tu pada kamu. Kalau aku manakala aku dah berkicap dah orang ni. Ni tuan-tuan. Yang jenis yang macam ni yang payah kita nak sabar ni, kan. Orang tu kan berani sangat pun sembang je lebih, kan. Ini boleh menyebabkan balah, kan. Itu yang disebut, kan. Contohnya kita sebut lagi, kan. Contohnya anak kita pergi sekolah, kan. Bila dia balik pada sekolah, dia sebut kata, abah, tak ada orang, maknanya pagi tak ada orang pukul saya, kan. Dia tumbuk pada perut. Lepas tu kita pun marah pada dia. Lepas tu kamu tak balas.
kan. Esok abang minta kamu pergi balas dia, kan. Pukul dia 2 kali. Ini tuan-tuan kita yang ajar, kan. Susah tuan-tuan. Jarang kita sebut, oh tak apalah, jangan balas lah, kan. Kadang-kadang kita yang lebih-lebih, kan. Tak apa, esok ayah pergi sekolah, esok tengok mananya itu nak sebut bahawa perasaan ni payah, kan. Sebab tu dia satu benda yang besar lah, kan. Dalam bab tasawuf ni kita belajar untuk menahan diri kita, untuk ada sifat-sifat yang boleh menyucikan diri kita, yang boleh mengelakkan diri kita ni masuk kepada perkara-perkara yang binasa. Inilah sifatnya, sifat marah yang boleh merosakkan diri, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan masuk dia kata lazimkan oleh kamu pada kelakuan marah akan 2 pekerjaan. Ni dia nak bincang 2 perkara yang mesti kita buat apabila kita ni marah, kan. Macam mana kita nak sedarkan diri kita balik, kan. Marah tu kena ada, kadang-kadang marah tu kena ada, kan. Tapi kena letakkan pada tempat yang betul, kan. Marah pada orang yang lawan Allah, orang yang menghina agama tu kena ada, kan. Orang yang buat kebinasaan, buat kerosakan tu kena ada marah, baru ada tindakan untuk menghentikan kerosakan tersebut, menegakkan keadilan dan sebagainya. Itu tuan-tuan. Jadi itulah perkara yang boleh kita bincangkan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan berkati pertemuan kita. Yang baik itu datang daripada Allah, yang butuh kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.